aku tak marah. Geli tengok kira kecil tu. Saya tak marah. Tak, harga yang tertulis kat RM8.60 jadi saya bayar RM10.60. Awak bagi saya balance RM2, betul tak? Nak roastan. Jadi saya geli rasanya nak keluar di siling tu. Habis aku, kalau- aku dah minta. Jadi aku nak RM8 je. Tak payah siling masuk saya. Tak apalah, bagi je lah siling. Dah harga dia RM8.50. Saya bagi harga sebenar. Saya geli. Apa yang gelinya? Saya Duit tak nak gitu. siling. Aku sarang koin tak nak. Aku nak RM1 je. RM8 cukup RM8 dah. RM8 cukup. Ha. Tapi pakcik bagi saya RM1 je. Tak ada hal aku boleh bagi. Tak apa, saya halalkan. It's Tak, okay. tadi aku kira tadi tangan awak dia geli rasa tadi berkira-kira sangat. Betul lah. Kalau tak cukup tadi saya tak. Tak apa, saya tak nak siling tu. Saya halalkan dia. Tak apa. Bukan, saya tak nak siling Tak tadi. apa, saya Masuk halalkan dia. saya. Kalau tak nak siling, pakcik cakap tak nak siling, tak payah nak cakap geli. Geli Tak apa. katanya. Apa yang geli sangat dengan duit tu? Tak payah nak naik bawa taksi. Saya tak ambil RM1 tu. Pakcik ambil je lah. Belakang dia kan ada sikit orang.